RM30,000. Korang rasa korang boleh beli apa? Kalau kereta second hand ni boleh cakap korang boleh dapat BMW E90, X60 kan. Tapi untuk RM30,000 ni adalah satu set 4 biji sistem M-Matic, termasuk dia punya M-Matic pump untuk model XC90 T8. Itu adalah harga untuk keempat-empat sistem air suspension untuk model Volvo XC90 ni kat belakang aku ni, termasuk dengan dia punya M-Matic pump dia sekali. Macam korang nampak kat belakang aku ni ada sebiji Volvo XC90 lah datang sini dengan masalah air suspension dia. Empat-empat biji dah kong. Kalau air suspension ni dia kong, orang bawa tu memang tak selesa. So siapa yang pakai air suspension ni, kalau time dia tengah rosak tu dia tahu lah. Rasa macam bawa perdana tebur pakai adjustable. Lebih kurang macam tu lah. Owner pun dah proceed nak buat dengan kita. So dia tukarlah 4-4 biji. Untuk belakang tu kita panggil dia belon lah. Belon dia dah bocor kan. Bahagian depan pun dia dah bocor juga. Kalau korang nak tengok dia bocor macam mana, ni tengok video ni aku tunjuk. Inilah cara kita test dia punya bocor. Kalau condition macam ni memang kena tukar baru. So macam customer ni, dia tak tukar lah dia punya M-Matic pump tu. Dia cuma tukar dia punya keempat-empat biji tu lah. Harga dia dalam RM22,000 lebih macam tu lah. Tak termasuk M-Matic punya pump. Tapi itu harga yang original. Tapi kalau korang tak nak yang original pun, kita ada option lain. Kita boleh pakai yang OEM punya. Harga dia dalam belas ribu macam tu lah. Sebab tu korang yang pakai model macam ni, korang kena standby lah dia punya maintenance untuk kereta macam ni. Dia memang keras sikit model macam ni. So itulah yang aku nak tekankan. Bila korang nak beli kereta ni, at least korang kena buat dulu inspection sebelum korang beli kereta tu. Sebab apa? Sebab kita tak nak benda-benda macam ni berlaku lah. Korang baru pakai kereta tu 2-3 bulan, belum sampai setahun lagi dah rosak itu ini kan. So benda tu rugi lah. Mesti korang nak beli kereta, korang nak pakai terus, sedap. Tak ada nak tukar itu, tukar ini. Jadi kalau korang berminat nak pakai model macam ni dan korang nak buat pre-purchase inspection untuk model macam ni, kita orang boleh buat. Sama ada dekat on-site, dekat luar, ataupun korang nak datang workshop sendiri buat pun boleh. Ataupun korang memang pengguna model Volvo ni, tapi kereta korang ada masalah ke, nak servis ke apa ke, nak repair apa-apa ke, pun boleh datang. Kita orang boleh buat. Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.